Tetapi ulama kita di Nusantara, kitab Jawi terutamanya, tambah-tambah lagi kalau dia adalah daripada Jawi Fatani, apabila berkaitan dengan kitab Jawi, walaupun kitab itu kitab fiqh, biasa diletak di hadapannya ada sedikit pembicaraan tentang tauhid. Ini asas. Pengarang kitab-kitab Jawi kita, antara kalau kitab Jawi Wisyaul Afrah, Hidayatus Salikin, Hidayatus Sibyan, dia bicara, kalau kitab Hidayatus Sibyan, dia bicara tentang fiqh. Tetapi di awalnya dia sebut juga berkaitan dengan tauhid. Begitu juga kalau kita belajar kitab Wisyahul Afrah, kitab fiqh. Dia fiqh tu mengenai sembahyang saja Wisyahul Afrah. Tetapi di hadapan tetap dia masukkan berkaitan dengan ilmu tauhid. Sebab pada masa pengarang melihat bahawa tanah Jawi kita, Nusantara kita ni, sama ada di Fatani, kita di Malaysia, maknanya rakyat kita masih tidak berapa kenal lagi di segi ketuhanan. Jadi dia perkenalkan di awal kitab, iaitu berkaitan sifat 20. Ni kitab kita baca ni adalah kitab Jawi. Pengarang kita sebut, permulaan kitab dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak letak terjemah. Kita makruf lah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah itu adalah nama. Allah adalah nama. Nama bagi Tuhan. Nama, salah satu nama Tuhan itu Allah. Jadi Allah itu nama. Sebab itu kita sebut dengan nama Allah. Jangan anggap Allah itu Tuhan. Itu Allah itu nama bagi Tuhan. Yang dikenaki dengan Allah itu adalah Tuhan. Zat wajibul wujud. Allah tu zat wajibul wujud. Satu zat yang wajib ada. Kita zat tidak wajib ada. Apa beza zat yang wajib ada dengan zat tak wajib ada? Ada Allah, tidak ada permulaan. Macam mana tidak boleh fikir? Macam mana kita tak sampai nak fikir? Sebab untuk kita fikir zat Allah tak sampai. Sebab Allah ni, kita akan belajar satu sifat dia, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah ni bersalahan dengan benda baru. Apa maksud bersalahan? Tak sama serba-serbi. Tak sama, pelbagai dalam satu sudut pun tak sama. Semua sudut tidak sama. Jadi Allah ni nama bagi Tuhan. Sebab tu kita sebut antara nama Allah selain pada Allah, Ar-Rahman, dengan nama Allah. Ar-Rahman juga nama Allah. Ar-Rahim juga nama Allah. Bukan kata Allah itu Tuhan. Bukan maksudnya kita nak sebut, jangan menganggap bahawa Allah itu itulah Tuhan. Allah itu nama bagi Tuhan. Allah itu nama bagi Tuhan. Sebagaimana Rahman juga. Sebab tu dia kata, nama bagi Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman juga nama bagi Allah. Tak salah kita sebutnya. Cuma kalau kita detail dari segi pembahasan ilmu tauhid, sebab Allah juga nama bagi Tuhan. Ar-Rahman nama bagi Tuhan. Ar-Rahim juga nama bagi Tuhan. Tiba-tiba kita kata nama Allah yang lain Ar-Rahman. Jadi kita boleh sebut juga nama Ar-Rahman yang lain Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahim juga nama bagi Allah. Yang kita sebut budak-budak dan nasyid, budak pasti, nasyid 99 nama Allah. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan nama 99 nama Allah. Yang disebut. Jadi dia sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Apa maksud pemurah? Dan Maha Mengasihani. Pemurah Allah ni, kalau ulama sebut, kalau tok guru dia panggil boroh. Pemurah ni bukan kata barang murah seperti kita beli barang murah yang tidak ternilai, bukan. Pemurah Allah ni, Allah sifat dia pemberi yang tidak berkira. Pemurah Allah ni, dia merangkumi sama ada orang beriman ataupun tidak beriman. Itu pemurah Allah. Pemurah Allah ni dia meliputi kepada orang yang tidak beriman dan juga orang yang beriman. Itu nama Allah juga. Ar-Rahman.
dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, lagi Maha Mengasihani, Maha Penyayang. Jadi penyayang Ar-Rahim ni adalah khusus kepada orang Islam saja. Penyayang kepada orang Islam saja. Orang kafir tidak termasuk. Di mana di akhirat nanti rahim Allah hanya untuk orang Islam saja. Jadi Ar-Rahman dia meliputi. Sama ada mu beriman, kamu engkar, tak pernah sujud kepada Allah, dia tetap pemurah, dia bagi. Sebab tu kalau kita lihat, kadang-kadang orang beriman lebih susah daripada tidak beriman. Kalau tengok perang sekarang di Israel, apa yang berlaku di bumi Gaza? Penduduk Palestin ditindas, bahkan puluhan ribu mati, 70,000 mati. Israel ada juga kematian, tetapi seolah dia tu yang kuat. Kalau ikut dia antara manusia yang tidak sujud kepada Allah. Tapi Allah tetap bagi, sebab ini kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Tuhan bagi. Sekalipun kita sendiri, contoh, dalam keluarga kita tak semayang, kadang-kadang kita tengok, senang dia pada kita, solat tak pernah, masjid tak mari, Jumaat marilah sekali seminggu, kadang-kadang tak mari, tapi hidup dia nampak. Segi dunia kita tengok, senang dia, kita semayang, berdoa banyak, murah, minta murah rezeki, tak dapat-dapat. Sebab tu Ar-Rahman ni Tuhan meliputi. Tak kira mu beriman atau tidak beriman, Tuhan bagi semuanya. Jadi pengarang kita ni dia sebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ni antara di dunia kita, dia bagi nikmat makrifah kita, kita beriman kepada Allah. Itu rahim dia kepada kita. Tidak ada kepada orang kafir. Jadi kita syukur. Kita lahir ke dunia, kita tidak pernah untuk meminta untuk jadi Islam. Tetapi dia ada satu anugerah. Lahir-lahir, mak ayah kita Islam, kita Islam. Kalau tengok orang yang bukan Islam, mak ayah Cina, lahir Cina. Kadang-kadang India yang bukan non-Muslim lah. Maksudnya yang non-Muslim mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah. Jadi satu nikmat besar kepada kita adalah Islam. Kita lahir yang tak pernah kita minta sebelum lahir, tetapi telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah sejak azali. Kita sebagai Islam, itu satu nikmat yang besar. Dan satu lagi tambah nikmat iman. Islam dan iman. Itu antara nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rahim di akhirat ni hanya syurga kepada orang yang beriman sahaja. Di akhirat untuk orang kafir tidak ada. Tidak ada penyayang Allah kepada orang kafir. Orang kafir bagi dia mati dengan kekufuran, wajib neraka. Mustahil masuk syurga. Orang mati dengan kekufuran, tidak beriman. Dan kita bimbang orang Islam kita begitulah. Bimbang juga takut kita dengan tinggal solat, tak berpuasa, banyak buat perkara-perkara lara, bimbang kita bila akhir itu semakin jauh. Asal-asal tak semayang. Tak semayang, aku malah nak semayang. Dosa, tahu dosa. Lama-lama dia tak semayang, dia bila tak semayang semakin jauh iman, semakin tipis lah dah. Dia kata, mu semayang boleh ke apa? Kenapa susah hari itu juga? Dari muda sampai tua, semayang kuat tapi tak pernah senang. Cakap timbul macam tu. Aku tak semayang pun senang. Bila timbul ni bahaya. Asalnya tak semayang, dia ni akui bahawa solat itu adalah perkara wajib. Cuma dia tak semayang, dia tahu ini berdosa. Tetapi bila mengekali dosa, bimbang. Bila bimbang, iman ni semakin nipis. Iman ni semakin nipis. Iman ni perlu digilap. Ya umpama gini, kalau zaman dulu kita ada pelita ayam. Pelita ayam ni, kalau kita guna minyak dulu, kalau kita tak pernah gilap kita punya cermin tu dia akan berasak. Akan ada asap semakin tebal. Kalau kita tak sebulan sekali tak bersih, macam kipas kita lah. Kalau sekarang ni aircon pun orang servis. 3 bulan sekali, 3 tahun sekali servis meja. Makna cuci kan, buang habuk-habuk. Lampu ayam ni, contoh dia ada cermin tadi, kita pasang sumbu dia sentiasa menyala, dia keluarkan asap. Kita tak pernah bersih, lama-lama cermin tadi dia semakin malak sebab asap semakin tebal. Lama-lama kohor pudar, asap semakin tebal. Lalas sekali ruang udara semakin sempit. Apabila tertutup ruang udara kerana lama kita tak cuci, tak mampu. Bila udara tak boleh keluar, api di dalam
pelita tadi yang kita nyalakan, bila udara tak boleh masuk, tertutup ruang udara, api itu mati. Begitu juga iman. Iman kita ni, kalau kita tak semayang, dengar pun tak, kawan dengan orang yang bicara tentang agama pun tak, hidup hanya untuk mencari minat sahaja. Kejar lama-lama, iman semakin nipis, takut suatu masa, dia jadi argue. Apa dia? Dia bantah. Tengok orang semayang pun susah juga. Jadi nampak. Jadi benda gitu, dia nampak orang semayang pun susah. Jadi, semayang pun tak ada guna. Jadi inilah, apabila iman itu nipis, takutnya ending nanti takut terkeluar pada agama, mati dalam kekufuran, engkar agama, orang ni juga di akhirat termasuk dan orang yang tidak beriman, maka dia tidak layak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbanding orang yang beriman yang banyak dosa, seandainya waliyazabillah, seandainya dimasukkan ke dalam neraka tapi masih mati dalam iman, cuma dia semayang, kadang-kadang ngopak banyak, kata kok orang banyak, bagi orang apa dia ambil, tapi dia masih beriman, mati kita katakan banyak dosa. Suatu masa kalau seandainya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah suci masuk neraka, kadar tertentu yang telah ditetapkan kerana dosa dia, kalau tidak diampun, suatu masa masuk syurga. Sebab mati masih dalam keadaan iman. Yang kita risau orang kafir tadi, kalau mati dia tak beriman, dia terus masuk neraka Allah. Orang yang beriman, orang yang lahir daripada Islam ni, takut yang tidak beriman tadi, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, semakin hari semakin jauh, iman semakin nipis, umpama pelita ayam tadi terpadam. Takut ending dia, akhir dia tidak beriman. Ini kita paling takut. Sebab tu kan, mati dalam kekufuran, maka tidak layak syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahim ni adalah khusus kepada orang Islam di akhirat. Di dunia Allah kurniakan iman. Itulah kita bersyukur kita lahir sebagai orang Islam dan beriman. Jadi bismillah ni ulama karang kita ini dengan bismillah ni sebab dia ikut aturan Al-Quran. Al-Quran bila kita buka mushaf, surat besar lah. Kalau kita dulu ngaji kita guna muqaddam. Kalau saya kapur panggil surat kecil. Zaman dulu hak 30 juzuk. Hak 30 juzuk hak akhir. Kita ada kan dulu ada 30 juzuk. Tapi bukan Rasam Osmani dulu. Dia bukan Rasam Osmani. Dia Baghdadi ke apa dulu. Sekarang kalau kita nak baca rasa kekok sikit kan tulisan tu. Sebab kita biasa dengan hak Rasam Osmani yang ada di masjid-masjid. Dulu ingat bawa yang surat kecil tu, kalau kapur saya panggil surat kecil ni belajar dengan Tok Guru. Belajar kok balik bukan baca Ambayatasa. Baca bermula Al-Fatihah. Lepas tu naik kul a'udzu birabbin nas, naik kul a'udzu bil falaq, naik kul wallah, naik tabat yada idza ja, naik. Kalau saya ngaji kecil-kecil dululah dengan Tok Guru, ngaji pun tak tulis gitu ya. Ngaji dengan hafal tak ngena. Sebab tu kelebihan orang dulu, peringkat dululah, dia mudah ingat Quran sebab apa? Sebab pada permulaan dia belajar bukan dia kenal. Dia belajar dengan hafal. Sebab tu apabila dia nak mengulang, katakan bila besar dia nak ngapa wadduha, nak ngapa surah-surah tertentu, mudah dia hafal. Sebab apa? Masa dia ngaji dulu, dia alih bukan kerana kenal. Kerana dia hafal. Kalau tempat saya, Tok Guru saya, bila masa ambayatasa alun, baru di situ mula mengeja. Satu surah tu. Mengeja, baca dengan mengeja untuk mengenal. Baru naik surat besar. Satu Tok Guru. Saya belajar 2 orang Tok Guru. Tok Guru seorang lagi, ngaji daripada Al-Fatihah sampai Ambayatasa alun, undur balik, mengeja balik Al-Fatihah hingga Wadduha. Baru naik surat besar. Tok Guru seorang lagi, ngaji straight, hanya mengeja pada Ambayatasa alun. Habis yang tu, naik surat besar. Jadi, muqaddam atau surat kecil tadi kita ingat bukan kerana mengenal, tapi kerana kita hafal. Kita hafal. Sebab tu orang dulu boleh hafal. Peringkat dia ngaji lah. Tok Guru kita dulu pun dia tak tekan sangat tajwid lagi. Ngaji biar boleh baca. Hukum 5 dia jagalah, tapi dia taklah sedetail-detail baca Quran. Tapi bila kita belajar, kita kena upgrade lah. Bila nak semayang nanti, janganlah dengar kita belajar dengan Tok Guru masa darjah 1, darjah 2. Hak tu kita bawa siapa ketua nak mati. Tu tak berapa kena. Sebab Tok Guru kita dulu kadang-kadang dia ajar untuk kenal.
Lepas tu kita belajarlah umpama ginilah, darjah 1 pandai baca, naik darjah 6, dulu ada UPSR, UPKK, naik tingkatan 3, semakin tinggi belajar, test pula dengan PMR, PT3. Lepas tu test pula dengan SPM. Habis SPM, masuk pula diploma. Habis diploma, ambil pula degree, ijazah. Habis ijazah, yang nak sambung lagi, ambil master. Ada yang nak sambung lagi, ambil PhD. Makna semakin meningkat. Begitu juga kita belajar ilmu agama. Jangan semata-mata ilmu belajar ni kita baca tahiyat, hak tok guru ajar darjah 1. Tahiyat tu lah kita amal sampai ke nak mati. Betul ke tak kita tak pasti. Kadang-kadang tok guru ajar kita pergi kat budak untuk ingat saja, bukan baca dengan betul. Jadi hak ni kita kata ilmu agama kita sentiasa upgrade, kita sentiasa tambah baik. Tapi ilmu akademik, ilmu dunia kita sentiasa tambah baik. Tapi ilmu akhirat kita guna. Sedang ilmu akhirat ni lah untuk kita kekal syurga selama-lama. Tahiyat adalah rukun dalam sembahyang. Al-Fatihah juga rukun dalam sembahyang. Tapi tak pernah kita betulkan secara dengan guru-guru yang hebat bila besar ni, secara betul orang besar. Sebab ilmu ini untuk kita bawa dan amal sehingga mati. Jadi ulama ni, pengarang kita sebutlah sikit, dia ni adalah keturunan, nama dia adalah Abdullah Hussein Nasir bin Muhammad Tayyib. Dia ni lahir di Kedah. Dia lahir di Kedah pada tahun 1863. Masa ni berlaku pergolakan lah ni. Dalam 1700 lebih pergolakan perang Siam. Masa tu dia nak rapah Patani. Patani dulu dia adalah satu wilayah dengan kita. Dengan Kelantan, dengan Kedah, dengan Perlis, Terengganu. Tetapi bila dibahagikan oleh Inggeris. Jadi 4 wilayah di Patani, Naratiwak, Senggora, dia bagi kepada Siam. Jadi sebelah ni bagi kepada kita, kepada Malaysia. Itu pembahagian dia. Dulu kita dengan Patani ni adalah Patani ni dia asalnya dia panggil orang Siam. Kan, Siam. Patani hak sebelah ni dia kulit sama dengan kita. Siam ni kulit coklat. Hak Siam utara tu dia lain. Dia datang daripada China. Hak Siam Bangkok tu, Thailand. Hak bawah Patani ni kalau kita pergi di Patani, kulit dengan dia sama ya. Kulit coklat kita dengan dia sama. Satu yang kita dengan dia. Tetapi hak atas tu, hak tu asal daripada selatan China. Hak Bangkok tu. Orang Thailand, Thai tu. Nak sebut dia ni adalah, dia ni lahir di Kedah pada 1863. Bersamaan 1280 Hijrah. Asal dia keturunan dia asal daripada Banjarmasin, Kalimantan. Asal keturunan dia. Dia bukan orang Kedah, cuma lahir Kedah. Kisah dianya datuk kepada datuk dia, iaitu bernama Syekh Abu Su'ud. Dia balik pada Mekah, singgah di Kedah. Semasa pelayaran nak balik ke Kalimantan, singgah di Kedah. Sultan Kedah tahu bahawa dia ni adalah orang alim. Dia suruh jadi guru kepada dia, Sultan Kedah. Ambil, tak bagi balik ke Kalimantan. So jadi guru kepada Sultan Kedah dan jadi guru kepada masyarakat Kedah pada masa tu. Tu punca datuk pada datuk dia tadi tinggal di Kedah. Dan dia ni keturunan, kalau kita tengok Abu Abdullah ni, dia keturunan ulama Nusantara yang hebat. Iaitu Syekh Muhammad Arsyad. Arsyad, kalau orang ngaji pondok dia tahu. Kitab dia Sabil Al-Muhtadi. Sabil Al-Muhtadi. Ni antara ulama-ulama yang masyhur. Jadi susu galuh ulama ni biasa dia daripada ulama juga. Sebab tu keturunan ni dia panggil genetik. Genetik cerdik ni kadang-kadang dia panggil keturunan cerdik ni adalah satu warisan. Satu warisi. Dia turun, kita patutlah Tok Toki dia dulu orang hebat. Kebanyakan dia ada susu galuh begitu. Dan syarat untuk jadi guru, mana-mana belajar, syarat dia mesti cerdik. Tak ada cerdik payah. Kita macam anak kita ramai-ramai. Kalau cerdik kita ajar sekali mudah dah. Mudah ingat. Ajar Iqra' tak banyak kali ulang, mudah ingat. Cerdik kita ajar sekali dia ingat. Kalau supaya kata pergi belajar, kalau hak jenis tak cerdik, nak boleh ke ilmu tu payah.
Ajar banyak kali, tak ingat lagi. Hak ni ajar 2 kali, ingat dah. Cerdik. Sebab tu kata dia ni keturunan Abdullah Hussein ni, dia keturunan daripada ulama Nusantara, iaitu Muhammad Arsyad. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang Kalimantan. Pengarang kitab Sabila. Jadi disebut dengan Bismillah. Kenapa Bismillah? Bismillah ni dia beramal, kita sebut tadi, sebagaimana Al-Quran. Al-Quran kita baca pada buka mula-mula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Makna Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surah. Kita mula Al-Fatihah Bismillah. Lepas ad-dallin, kita sambung pula nak baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, ada Bismillah. Cuma ulama berbeza pandangan. Bismillah pada setiap-tiap surah tu adakah ayat Quran ataupun tidak? Mazhab kita Syafi'i, daripada 114 surah. 114 surah. Surah Al-Quran ni ada 114. Surah dia 114. Juzuk 30 juzuk. 30 juzuk. Juzuk pertama Al-Baqarah, juzuk kedua kan, kita sampailah juzuk ke-30. Jadi ada 30 juzuk. Surah ada 114. Jadi setiap surah tu ada Al-Fatihah. Melainkan satu surah, setiap surah ada Bismillah. Melainkan satu surah tidak ada Bismillah, iaitu surah Taubah ataupun Bara'ah. Sama. Sebab apa tak Bismillah? Setengah ulama kata Bara'ah dengan Anfal tu satu surah. Setengah kata, dia kata sebab Bara'ah surah Taubah tu surah perang. Jadi tak mula dengan ayat pengasih dan penyayang. Ulama pun bincang. Ada ulama kata bila kita baca awal surah Taubah, baca Bismillah, ada ulama kata haram. Kita Bismillahirrahmanirrahim baru baca surah At-Taubah. Setengah pandangan kata haram. Setengah pandangan kedua kata makruh. Baca tak haram tapi makruh. Yang kata haram baca awal surah Taubah tadi, pada permulaan surah, tiba-tiba kita berhenti tengah. Nak sambung malam esok ataupun karang nak sambung, bukan di awal surah dah, nak ambil tengah. Baca hak kata haram tadi, kalau baca tengah, hukumnya makruh. Hak kata makruh baca awal tadi, bukan haram baca di awal surah, hukumnya makruh. Baca tengah, tak makruh, sunat. Ni khilaf ulama. Khilaf ulama. Jadi daripada 114 surah, hak ada Bismillah tu kan, kita buka Quran, ada 113 Bismillah. Jadi mazhab kita Syafi'i, Bismillah antara surah adalah ayat Al-Quran. Mazhab Maliki kata itu bukan ayat Al-Quran. Cuma bacaan untuk barakat saja, untuk berkat. Nabi baca untuk berkat, bukan ayat Al-Quran. Hak sepakat ulama ayat Al-Quran Bismillah adalah hak ayat Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman, innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat ulama. Surah 6 tu. Dalam ayat tu, tu sepakat ulama itu ayat Quran. Adapun di awal surah, tak sepakat ulama. Cuma mazhab kita sahaja. Mazhab kita sahaja. Setiap awal surah, yang 113 tadi, selain hak bukan daripada Bara'ah tidak ada Bismillah, semuanya ayat Al-Quran. Mazhab Maliki, dia adalah bacaan untuk berkat. Mazhab Hanafi kata dia ayat Al-Quran tetapi bukan ayat surah. Bukan ayat untuk surah tersebut. Kita Bismillah tidak, awal surah tu ayat pertama. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Dia Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran, tetapi tidak dikira lagi ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin baru ayat pertama. Sebab tu mazhab Hanafi dia tak ada Bismillah. Tak ada Bismillah masa kita baca Al-Fatihah, dia tak ada Bismillah. Adapun mazhab Maliki, mazhab Hanbali, dia sunat baca Bismillah. Disunatkan baca perlahan. Hanbali ni Mekah lah. Kalau kita pergi Mekah tu mazhab Hanbali. Kalau sebelah Afrika sana, Morocco, Tunisia, sebelah sana, tu kebanyakan dia adalah Maliki. Kalau semayang dia straight. Takbir dia straight. Semayang tak dada. Straight. Kita mazhab Syafi'i kita, bawah dada atas pusat. Satu pandangan, kiri sikit satu. Itu kalau mazhab Hanbali dia di sini. Di dada. Hanbali.
Mazhab Hanafi bawah pusat. Bawah pusat dia kata sembahyang tu relax. Bawah pusat tu lebih pada senang. Maknanya lebih istirahat. Mazhab Maliki, sebahagian mazhab Maliki strict. Kalau kita pergi luar negara, pergi Mesir ke, pergi ke Mekah, kita jumpa lah. Ada hak strict. Akad takbir Allah Akbar strict. Kita kalau strict gitu, kita kata, cuma letak ni tak wajib kan. Ya sunat saja. Tapi hak sunat ni lah menambah pahala, lompong-lompong yang kita tak cukup. Nak sebutnya, dia baca bismillah tadi. Awal surah tadi, mazhab kita Syafi'i, dia adalah ayat Al-Quran. Nak sebutnya, kita dah belajar zaman sekarang ni kena cerita banyak. Kalau dulu kita ngaji dengan Tok Guru tak ajar mana. Zaman sekarang ni tak boleh. Kita sebut sebab ni. Benda ni banyak orang duk mengajar. Benda YouTube kata, ni tak cuba bismillah, ni buat apa gini. Jadi kita royak pandangan mazhab. Jadi kita berada di Malaysia, kita ikutlah mazhab kita Syafi'i. Adakah mazhab lain salah? Tidak. Tapi kita tempat orang, kita amal sebagaimana orang amal tersebut. Jangan kita kucak. Untuk kita ni kalau jadi tok guru ke jadi ulama adalah untuk menyatukan orang. Bukan kata bila bawa mari untuk memecahkan orang. Tiba-tiba jadi tok imam lah kelip Mekah, pergi Mekah boleh duduk 2 bulan, duduk haji 40 hari, balik dalam ayat akad takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak kegegel orang. Apa Mekah baca gitu? Kita mana-mana ulama pak ni betul belaka. Betul belaka. Cuma kita mazhab kita Syafi'i, kita berdalilkan bismillah tu daripada Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu diamalkan. Ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis dia, berdasarkan naf-naf dia. Itu antaranya. Jadi kita janganlah kita kata bawa ni tiba-tiba kita bawa mengaji, setuh laki perempuan tak batal sembahyang. Kita royak setakat tu saja. Jadi hak mana setuh suami isteri ni, mari sembahyang setuh tak batal wuduk. Kita tak hurah. Jadi orang kata, pelik kita ngaji yang kecil dulu, setuh laki perempuan ni isteri batal. Sedangkan mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi setuh ngabi ni tak batal. Mazhab Maliki pula setuh ngabi ni tak batal juga kalau tak ada syahwat. Kalau ada syahwat batal. Sekalipun berlapik. Kita kalau berlapik ada syahwat ke tak ada syahwat tak batal. Mazhab Maliki setuh tanpa syahwat tak berlapik dengan bini. Setuh. Tak batal. Tapi kalau berlapik gini, ada syahwat, batal juga. Maliki. Jadi kita kena sebut. Mana kita bila sebut pandangan lain, kita kena disiplin lah. Ya. Kalau kita nak pakai secara peribadi, kita sadar kata mazhab, kau kata boleh. Dengan bini kita tu, tak batal. Tak batal. Dia tak secara peribadi. Kita nak ikut kita tak batal, kita kena tahu syarat-syarat dia pula. Dia syarat Hanafi, syarat dia nak sapu kepala ni 1/4 kepala. Ataupun mazhab Hambali pula, kalau ambil semayang, dia kena gonyok. Tak boleh tadah saja. Lepas tu komo dia wajib. Masuk hidung wajib. Kita buat belaka. Ra'i 4 mazhab, kita nak amal tu boleh. Untuk kita tak boleh fatwa. Mari masjid, malam ni kita tak payah kita guna ni. Tak boleh. Untuk kita tahu syarat batal dia lagu mana. Syarat Hanafi pula bekam batal wuduk. Berbekam. Batal, kita tak batal. Dia ada syarat dia. Cuma kita mazhab ni dia ada syarat dia. Syafi'i kita ambil sembahyang ni kalau sorak rambut tik gitu. Janji rambut tak atas kepala. Jangan rambut panjang duduk sana ni, tak nak. Dia fi haddir ra'si. Dia nak rambut ni fi haddir ra'si. Maknanya rambut atas kepala. Kalau rambut panjang kita ambil basuh sini tak jadi. Dia nak rambut kat sini. Rambut orang panjang sikit tak apalah, kalau juta baru duduk sini. Dia kalau sembahyang dia nak rambut tadi, kalau orang puan contoh, malah buka tudung basuh muka, tangan sapu kepala, ibu rambut dia panjang tunggu ni pun sapu sini. Tak jadi. Tapi kalau untuk tahlul gimana? Mekah tu tak apa. Hak ujian ni. Tapi untuk ismayah, untuk sapu kepala dia mesti sapu kepala tu kena rambut fi hadir ra'si. Rambut hak ada atas kepala ni. Kalau juta tak lebih. Dia nak gitu. Jadi kita nak amal mazhab lain boleh. Nak amal kita belajar. Yalah kita gini, kita nak sebut. Kita ni anak ramai-ramai, usia kita lanjut usia kita dengan suami isteri. Anak-anak kita kalau anak berjaya berlaku, kita memang nak anak berjaya.
Seorang jadi doktor, seorang jadi cikgu, seorang jadi ni. Kalau bukan kerja di Terengganu, kelik masa cuti. Kalau ditakdirkan kita kata, suami sakit, isteri jaga. Lepas tu suami nak sembahyang. Nak panggil jiran berapa hari boleh panggil. Cemu juga orang kalau kita tak bayar. Nak suruh anak kelik dah 3 hari. Tak boleh kelik dah kita habis cuti. Nak pergi dah. Jadi suami isteri. Jadi nak ambil wuduk macam mana? Wuduk tu nak ambil macam mana? Nak ambil wuduk, batal air sembahyang. Boleh kena beli glove sarung tangan di farmasi. Boleh. Tapi hak ni kita serah ni, hak tu kalau kita belajar nak guna tak boleh. Kita pun ikut mazhab Hanafi gini, kita pun ambil air sembahyang ke suami kita tadi, tak batal. Tapi kita ikutlah disiplin-disiplin hak mana ulama kata tak batal. Ambil air sembahyang cara ni. Jangan ambil ikut Syafi'i nak batal ikut Hanafi. Tak boleh. Dia panggil takut kita nak mudah. Dia panggil nak mudah-mudah dalam ibadat tak boleh. Hak ni mudah nak ambil ni. Tapi kalau kita belajar, salah tak salah, boleh buat. Untuk kita seorang dah terdesak nak minta tolong orang apa. Nak minta tolong anak dara ada kerjaan dia juga. Jadi kita dengan suami sini tak semayang dah. Jadi nak ambil, nak pakai gelah, gonyah kasar-kasar, sakit. Jadi kita pun ambil ikut mazhab lain, boleh. Sebagaimana kita pergi Mekah kan. Di Mekah kan mutawif kan ajar. Setuh ni untuk Mekah. Kita balik rumah, tempat kita tak Mekah ni tempat crowd orang ramai. Maknanya tak boleh jaga sikit nak batal wudu. Jadi dia ajarlah untuk mazhab lain kita taklid itu. Tapi bila balik Malaysia kita kan mazhab Syafi'i. Kita pun senang ikut mazhab Syafi'i kita. Ya. Yang jadi masalah sekarang ni, misalnya dia menjadi membuat puasa. Misalnya di Malaysia. Ya. Di Perlis air. Ya. Di masjid ini baca gunung. Masjid ini tak baca gunung. Ini berlaku perpecahan. Ya tu. Betul semua. Betul. Mesti kalau yang wajib, dibuat satu. Ya. Tak apa. Dia kalau ikut Malaysia kita, dia diumumkan mazhab kita fiqh adalah Syafi'i. Syafi'i. Lepas tu segi tasawuf, Abu Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Ghazali. Itu di segi tasawuf. Di segi tauhid, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi perlis dia lain sikit. Tak masalah soalan saya. Tengok yakin lah senang. Satu betul-betul khusus. Tidak berlakunya perpecahan. Kalau tak boleh, ini tak boleh, ini rapat dan sebagainya. Dia orang awam, macam itu orang awam dan awam. Betul kan Bu? Dia sebab jadi patutnya ada satu kuasa yang dia penguatkuasaan wartan dia ikut penguasaan dia sebab masih kita di Malaysia masing-masing dia di negeri masing-masing. Dia bukan kata satu keputusan macam gini. Macam kita contohlah. Pandangan majlis fatwa merokok adalah haram. Tetapi tak semua negeri wartakan. Bila tidak wartakan, maka dia jadi satu undang-undang. Satu undang maknanya isap rokok masih tidak berlaku kesalahan. Tapi pandangan Jakir ni dia hanya mengeluar hanya pandangan. Jadi majlis tu pandangan tadi disahut dah oleh negeri, diwartakan ataupun tidak. Dia gitu sebab kita ni dia antara negeri pula masing-masing. Macam kita kata Kelantan dengan Terengganu, kadar zakat tak silap saya, kadar zakat emas tak sama. Terengganu lebih 850 gram kena 850 gram dekat dengan sekilo suku lebih kurang dekat suku kilo. Kelantan kalau ikut dia selagi tak nampak pelik tak kena duk tubuh. Terengganu ni kalau 850 gram makna 850 gram setengah kilo lebih tau. 500 gram setengah kilo. Jadi dia tak sama, dia warta tadi. Cuma itulah kita kata ialah dia antara negeri adalah perbezaan dia. Dia berlaku perbezaan, berlaku perpecahan. Ya. Itulah kita rasa ini yang berlaku. Tapi kalau kata kita nak buat sebelum kalau kita sebut kita tak ada buat. Ya kita sama, kita pun tak kita. Iyalah. Samalah kalau kita baca sejarah kan Imam Syafi'i sendiri pun dia murid kepada Imam Hanafi Tak silap dia Imam Syafi'i. Bila dia pergi kawasan Imam Hanafi, dia tak baca kunut. Dia hormat kepada guru dia. Dia hormat kepada dia. Gambar Maliki saya tak ingat. Makna dia Syafi'i berpegang sunat baca kunut.
Kan dalam suruh, tapi dia hormat. Jadi kita apabila kita mari di tempat kita adalah Syafi'i, sebab kita datang ke Malaysia kita ni turun-temurun adalah mazhab kita di mazhab Syafi'i. Kita turun mazhab Syafi'i. Kita turun daripada kebanyakan ulama Yaman. Ulama Yaman dahulu dari mazhab kita Syafi'i. Kita sebut begitulah. Perbezaan kita nak buka nanti sekarang ni kita tak naknya takut berlaku fitnah. Fitnah tu kita takut. Fitnah kita semakin dah sekarang ni dunia kita di hujung jari. Semakin tersebar. Kan? Mudah sangat. Orang sekarang ni untuk pengetahuan semua, bukan budak-budak sekarang dia tak suka dia tengok benda-benda panjang. Dia suka tengok benda 2-3 minit. Dia nak tengok gini je. Dia tak suka ni dengar ceramah dia ngajar gini setengah jam. Tengok anak muda sekarang ni tak ada. Anak muda sekarang Facebook dia tak ada. Anak-anak saya yang umur 13 tahun, 14 tahun. Di Facebook kita dapat maklumat melalui pembacaan yang panjang. Baca panjang, tengok video yang panjang. Dia ada. Dia hanya tengok TikTok. TikTok dia berapa second ya? Berapa second ya? Berapa saat? Berapa minit? Dia bukan panjang. Jadi budak lah ni dia panggil zaman segera. Kan zaman kita dulu nak boleh kemasuk cari kunyit belakang rumah, tumbuk, cuci dulu, goreng, bakar, pingat api baru jadi. Sekarang ni siapa kalau ada kunyit belakang rumah tak nak ambil. Dah ada debu lagi cepat. Jadi budak sekarang begitu. Dia zaman ni kita kata susah. Susah sebab apa? Trend dia tak sama. Tu mencabar. Bukan katanya dia panggil mencabarnya dalam dunia untuk mendapat ilmu. Dia panggil mencabar. Nak berguru dia kata tak perlu. Tengok TikTok okey dah. Lepas tu sekarang ni kita panggil AI. Artificial Intelligence tu. Yang ni tanya sini ya. Jawab semua. Tapi bab faraid jangan tanya. Sebab faraid dia takut jawab. Kita pernah orang tanya sekawan tu dia bab faraid. Dia tanya ke AI. WhatsApp saya, betul tak ni? Kata, salah ni. Salah ni. Faraid dia kira salah. Ada juga benda-benda tak tepat. Sebab dia data-data AI ni, hak mana-mana kita pernah post, data-data, kita tanya dia, dia boleh jawab, dia kumpulkan jawab bagi kita. Semua data dia ada. Sekarang ni. Tanya. Apa-apa tak dia jawab. Canggih sekarang ni. Nak mana-mana tanya dia. Semua dia jawab. Jadi ilmu, nak jadi alim tu susah. Orang alim, ilmu di dada. Orang sekarang tak perlu ilmu di dada. Tanya sikit, tak ingat tak apa, cari sini pula. Cuma takut masa habis bateri, tak boleh jawab. Ataupun internet lockdown. Maknanya internet tak ada. Itulah kelebihan. Tapi lah cabaran untuk kita. Cuma kita masuk kitab kita, tak habis juga bismillah, kita sambung pada minggu berikutnya. Tak habis lagi tentang bismillah. Bismillah ni sebab apa? Pertama kerana Al-Quran. Kerana Al-Quran. Bermula dengan bismillah. Jadi pengarang pun mula dengan Al-Quran. Dengan bismillah juga. Jadi juga kita sebut akan datang sebab dia beramal dengan hadis Nabi. Kita sambung insya-Allah pada pertemuan nanti jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Rabbi zidna ilman wa imanan yaqina warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.